Mari kita baca soalan. Kita ada dua sektor yang berkongsi titik C. Sektor BAC berpusat di A dan sektor COD pula berpusat di O. P ialah satu titik pada OD. Ini yang diberikan kepada kita. Keluasan sektor BAC, sudut DA, hakikat bahawa OA ialah separuh daripada AC dan panjang CP. Dan ini pula yang perlu kita cari, panjang AC. Kemudian tunjukkan theta bersamaan sifar perpuluhan 611 dan kemudian perimeter keseluruhan gambar rajah. Jadi, ini yang kita ada dan ini yang perlu kita cari. 4 nilai diberi, 3 perkara untuk ditentukan. Mari kita bayangkan susunan ini. Sektor besar COD berpusat di O, OC dan OD ialah jejari-jejarinya, dan sudut DO ialah theta. Di dalamnya, sektor BAC berpusat di A yang terletak pada OC, di antara O dan C. Sudutnya DA ialah 2.8 radian dan lengkuknya melengkung dari BKC. P ialah kaki garis renjang yang diturunkan dari CKOD. CP ialah 7.74 dan sudut tegak skim yang membolehkan kita mencari theta. Mari kita simpan gambar rajah ini di sebelah kita sambil kita selesaikan soalan ini. Langkah pertama, kita mahu panjang AC. Kita boleh dapatkannya daripada keluasan sektor BAC. Keluasan sektor ialah 1/2R kuasa 2 theta. Di sini jejarinya ialah AC dan sudutnya ialah 2.8. Jadi mari kita masukkan nombor-nombor ini. Menyusun semula memberikan AC kuasa 2 bersamaan 81. Panjang tidak boleh negatif, jadi kita ambil punca positif. AC ialah 9 cm. Langkah kedua. Sekarang cari sudut theta daripada segitiga bersudut tegak DP. OA ialah separuh daripada AC, jadi 4.5 cm. Oleh sebab A terletak pada OC, jejari penuh OC ialah OA tambah AC, iaitu 13.5. Dalam segitiga bersudut tegak ini, sinus theta ialah sisi bertentangan, CP per hipotenus OC. Songsang sinusnya ditukar kepada radian, dibundarkan kepada sifar perpuluhan 611. Seperti yang ditunjukkan. Langkah ketiga. Sempadan ini mempunyai 5 bahagian, 2 lengkuk, BC dan CD. Dan 3 sisi lurus, OD, OA dan AB. Panjang lengkuk ialah jejari darab sudut. Lengkuk BC menggunakan jejari AC, 9 dan sudut 2.8, 25.2. Lengkuk CD menggunakan jejari OC, 13.5 dan sudut theta, lebih kurang 8.25. Sisi-sisi lurus, OD ialah 13.5. OA ialah 4.5. Dan AB ialah 9. Tambahkan kelima-lima bahagian ini bersama-sama. Perimeter keseluruhan gambar rajah ialah lebih kurang 60.45 cm.
Jawapan akhir. AC ialah 9 cm. Theta dibundarkan kepada sifar perpuluhan 611 radian, seperti yang ditunjukkan. Dan perimeter keseluruhan gambar rajah ialah lebih kurang 60.45 cm.